Aku jual mak aku untuk hidup senang. Orang selalu cakap syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi bagi aku, hidup aku lebih penting dari segala-galanya. Sejak kecil, aku tengok mak aku kerja siang malam. Dia bukan orang senang. Dia cuci rumah orang, jual kuih, buat kerja apa saja untuk besarkan aku. Aku anak tunggal. Ayah dah lama tak ada. Semua beban hidup mak tanggung seorang. Tapi bila aku besar, aku mula rasa hidup aku terlalu susah. Aku bosan hidup dalam kesepitan. Aku tengok orang lain hidup senang, ada kereta mewah, pakai baju mahal. Aku nak macam tu. Dan satu hari, aku buat keputusan. Paling mudah dalam hidup aku tinggalkan mak. Aku pindah ke bandar, mula kerja dengan orang-orang kaya. Aku lupakan kampung, lupakan rumah buruk mak. Aku bina hidup baru. Bila mak call, aku selalu bagi alasan. Mak, sibuk kerja. Aku tak balik raya. Aku tak kirim duit. Aku anggap dia bukan siapa-siapa lagi. Tapi satu hari, dia datang cari aku. Mak datang ke tempat kerja aku, pakai baju lama, muka letih, tangan penuh dengan parut kaca kasar. Orang sekeliling tengok dia macam dia hina. Aku malu. Aku malu mak aku sendiri. Mak, datang nak apa? Aku tanya kasar. Mak sakit nak, suara dia lemah. Mak rasa badan tak larat dah. Boleh bawa mak pergi hospital? Aku tengok sekeliling, aku takut kawan-kawan aku nampak. Aku takut bos aku tahu. Aku takut orang tahu aku anak kepada seorang perempuan miskin yang dah tua dan sakit. Aku tarik tangan mak, bisik perlahan. Mak, baliklah. Jangan datang sini lagi. Air mata mak mengalir. Aku nampak dia cuba tahan sebab. Tapi aku tak peduli. Aku belikan dia tiket bas balik kampung. Aku bagi sikit duit supaya dia tak datang lagi. Minggu berlalu, hidup aku teruskan macam biasa. Aku tak peduli tentang mak. Sampai satu hari, aku dapat panggil dari nombor tak dikenali. Encik, mak encik dimasukkan ke hospital. Dia kritikal. Dunia aku gelap. Aku terus balik. Sampai hospital, mak terbaring dengan wajah cengkung. Tubuh lemah. Doktor beritahu mak ada penyakit buah pinggang kronik CKD tahap akhir. Mak dah lama sakit. Suara doktor perlahan. Tapi dia selalu cakap dia tak nak susahkan anak dia. Dia tak nak susahkan aku. Aku rasa dada aku dihentak berkali-kali. Aku tengok mak. Aku genggam tangan dia. Mak, maafkan aku. Suara aku bergetar. Mak buka mata perlahan. Dia senyum. Mak tak pernah marah kau nak. Tangan dia sejuk. Mak cuma rindu. Saat itu, aku rasa aku nak mati. Aku nak ganti tempat dia. Aku nak putar balik masa. Tapi semuanya dah terlambat. Aku dah jual mak aku demi kehidupan yang lebih senang. Dan sekarang, aku cuma mampu tengok dia terbaring. Tunggu ajalnya tiba. Aku anak derhaka. Tak semua orang diuji dengan kemiskinan, tapi ramai yang diuji dengan kesenangan. Dan mereka gagal. Hari ini kau sibuk kerja dunia. Kau lupakan mak ayah kau. Tapi satu hari, nanti kau akan sedar. Bila mereka dah tak ada, duit takkan boleh beli mereka balik.